Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kumas Speed Motorsport. Okey geng. Pasal kancil yang aku buat wiring itu hari, yang buat wiring MXU tadi, dah pun siap. Ya, ni MXU. Okey, MXU dah siap pasang, siap start, semua beres. Okey, ni okey, jom kita tengok. Okey, ni enjin dia. Enjin ni upgrade daripada intake standard, kita tukar daripada intake leader velocity. Okey, wiring dah siap. Wiring dia, wiring MXU. Coil kita pakai coil WRV. Coil WRV ni dia beza api dia dengan coil diamond tu. Beza kuat dekat api dia. Dari segi banana, kita pakai banana custom lah. Sikit kita pakai sikit turbo smart. Macam block off, kita pakai block off G-Ready. Piping intercooler custom pendek. Okey, intercooler dia. Macam kereta ni piston 73 spek 660. Turbo kita pakai Garrett. Turbo Garrett AR 42. Macam Fury kita pakai Fury Tome. Okey, dari segi wiring kita dah siap pasang wiring MXU lah. MXU. Kereta ni on hatu kentar, dashboard, wifi, itu onak lah. Ni dashboard ni tak silap aku kelabu, tapi dia mungkin cat balik macam dah kering. Pakai sunroof. Okey, kita ke start. Tengok macam mana. Okey, kita start dulu. Pipang bunyi. Ready lah. Kita dah hidup. Kereta dia hidup. Okey, kereta ni owner nak buat daily lah. Macam piping start dekat depan ni 2 inci daripada turbo keluar dekat frame tu 2 inci sebab kat sana. Lepas tu kita pakai
lanah lah, abang panggil lanah. Lepas tu start daripada lanah tu 2,5 inci sampai ke tank 2,5 inci. Okey, lepas tu kita daripada tank kita tarik ke belakang. Belakang tu 3 inci lah, 3 inci keluar muffler tu ya. Kata ni suspension belum buat lagi, masih standard lagi suspension. Kata ni lama juga lah tersadai ni, kata ni. Macam intercooler kita pakai saiz berapa aku pun tak ingat lah saiz intercooler ni, tapi ngam-ngam lah dengan depan dia ni, depan berapa kena potong lah. Macam bahagian dalam steering Daihatsu. Steering Daihatsu. Macam spekar, orang yang tahu dah model ni. Saru seat awal tantu tek kuning, tek kuning, kapek merah. Macam apa, level gear ni kita pakai level gear Chrysler, gearbox pun gearbox Chrysler kita pakai. Kalau level ni kita kena custom lah. Kalau nak pakai gearbox Chrysler kita kena custom level gear. Macam gearbox kita boleh pakai lah gearbox masuk lah, cuma flywheel tu tengok lah, tengok atas kandak. Kalau nak sedap, nak pick up, tengok atas flywheel. Aku suka pakai flywheel Chrysler. Dia berat sikit tapi ujung dia mari. Flywheel Chrysler, gearbox Chrysler, flywheel Chrysler. Kelas kita pakai kelas 5 kaki lah. Set mirror auto flick, tapi sayang dia mana beli tu hari Swiss tak ada. Swiss asal dia yang 850, tak boleh nak pakai auto flick lah. Jadi wiring tak sempat buat. Yang ni yang penting ni 1 speed motorsport. Okey, itu saja video yang aku share. Okey, jangan lupa like, comment and subscribe channel aku. Okey, assalamualaikum. Like, comment.
Subscribe.